Tungku menyata suami raya panjang. Sehingga si isteri han sanggup. Si isteri jut ge pasah lako ge. Ya, menahan cerita. Ya. Dalam kitab Al-Mahalli nan sampaikan, le isteri han sampai red kenusyuz bila seandainya getulak ajakan suami. Yang suaminya bikin beri alatihi, raya alat. Raya alat tunggu. Hai getun le si isteri getulak han nusyuz. Ya, teman ke masalah jid ni pasah ataupun hana takalan aib-aib nikah le. Sehingga le suami jid ni ceri perumoh, le perumoh jid ni pasah lako. Yang pertama yang terdapat bak isteri iaitu pungo. Gad ku pungo putuh-putuh ataupun sambung-sambung tetap jid ni ceri. Yang kedua penyakit juzam. Penyakit juzamnya tunggu penyakit kulit warna merah, lehnya warna hitam, lehnya putih, lehnya kaduruh. Bahaya penyakitnya. Nah, yang kelih penyakit baras. Yang nabak promo, jid ni ceri. Penyakit baras, penyakit putih kulit. Kan glum, putih kulit, hana darah. Jidi. Yang keput penyakit aratak, metun ngasau, hai dameng. Ya, hai dameng, metun ngasau. Jid ni ceri. Yang kelima penyakit karan. Penyakit karannya metun ngan tulung. Hai dameng cid. Nah, nyan jid ni ceri. Menancit limang bau aib yang nabak uragam sehingga drone urinang boleh dipasah. Yang pertama pungo. Pungo, uragam, gad keputuh-putuh adapun hana jid pasah. Yang kedua penyakit juzam. Yang kelima penyakit baras. Yang keput penyakit jab. Putuh. Putuh seragam. Ya, nyan jid ni pasah. Yang kelima penyakit unnah, lemah. Ya, ban leh gejib jamu cap tupai. Hai tem bedah jid mantang lima. Ya, nyan jid pasah don urinang. Tapi syarat tidak boleh main hakim sendiri. Payah lapor bak kadi. Ya. Kemudian bila seandainya drone saling mengerida tentang keadaannya, tentang aib-aibnya, maka tidak boleh pasah. Pertahankan hubungan, drone tetap cinta dan mencintai dunia sampai ke akhirat insya-Allah. Drone akan bahagia. Ya, wallahu alam bisawab.